Aku pernah terjumpa satu kes yang aku amat terkilan sebab budak ni dah berusia lebih kurang 14 tahun, form 2 masa tu, dan dia masih lagi ada masalah nak membaca lah, nak menulis lah, nak berkomunikasi dengan kawan-kawan dia, disebabkan dia ada masalah speech delay masa dia kecil. Dan aku tak tahu macam mana budak ni boleh terlepas daripada kecil lalu sekolah rendah and then sampai sekolah menengah, tak ada orang detect yang dia ni ada masalah dalam pembelajaran, and then even daripada kecil lagi orang tak detect yang budak ni ada masalah speech delay, menyebabkan dia terlepas banyak peluang untuk belajar sepanjang dia kecil dan juga untuk melatih dia punya kognitif tu. Dan aku dah cakap dah benda ni banyak kali, mana anda kata kalau korang dapat detect je anak korang ada masalah speech delay, terus bawa dia orang untuk rawatan, jumpa doktor ke, jumpa fisioterapis ke, untuk dapat rawatan segera. Sebab masa kecil ni lah ada masa perkembangan paling penting sekali. Sebab bukan setakat dia orang akan membesar badan dia untuk tinggi dan sebagainya, perkembangan otak juga akan berlaku semasa kecil. So anda kata kalau masa kecil lah kita nak bagi dia telefon lah, kurang stimulation lah, makanan pula, makanan yang tak berzat, tak memberi khasiat langsung kepada otak budak-budak macam ni, so boleh menyebabkan anak-anak kita ni akan ada masalah macam budak form 2 yang saya mention tadi tu. Kalau korang tengok budak form 2 tu, korang akan rasa kesian sebab sepatutnya umur form 2 ni lah dia dah boleh membaca, dah boleh menulis, dah tak ada masalah lah dengan pembelajaran sebenarnya. Tapi sekarang ni dia terlambat dalam pembelajaran dia disebabkan dia lambat sedikit berbanding kawan-kawan dia tu, menyebabkan dia tak ada kawan yang mencukupi, kawan-kawan pun dah tak nak kawan dia sebab dia terkebelakang. Dan sepatutnya umur macam ni, anda kata kalau dia slow, sepatutnya dia masukkan bukan daripada aliran perdana sebenarnya, dia sepatutnya dimasukkan dalam pendidikan khas, tetapi disebabkan terlepas pandang and then menyebabkan dia punya masa depan tu boleh terjejas. Jadi kalau korang tak nak anak korang speech delay, first thing yang korang kena buat adalah korang kena rajin bercakap dengan anak korang. Bila korang bercakap dengan anak ni, dia akan menyebabkan banyak stimulation dia orang pergi dekat anak korang tau. Dia bercakap, korang bercakap, ada interaction di situ, so benda tu akan menyebabkan ada stimulation, so boleh membantu dalam perkembangan otak anak korang. Kedua, bagi anak-anak korang makan makanan yang sihat. Jangan bagi junk food ada. Dan bila kita cakap makanan sihat ni adalah bagi lemak-lemak yang sihat. Sebagai contoh, makanan-makanan yang terdiri daripada omega 3 ke, DHA ke, ikan ke, apa-apa makanan yang ada dua komponen benda ni. Sebab dua komponen ni sangat penting untuk perkembangan otak-otak anak korang dan boleh juga membantu mengelakkan daripada kena speech delay. Dalam masa sama, korang boleh cari juga makanan tambahan yang boleh bagi khasiat dekat perkembangan otak korang. Sebagai contoh adalah Prochem ni, di mana dalam Prochem ni ada dua benda yang aku suka sebenarnya, ashwagandha dan juga ginkgo biloba. Dua ingredient yang aku mention tadi tu boleh membantu dalam cognitive function tau. Dan kalau korang tak tahu apa tu cognitive function ni, adalah ability untuk seseorang budak terima maklumat, proses maklumat dan translate benda tu dalam bentuk reasoning. Dan daripada cognitive function tu juga boleh membantu untuk improvekan dia punya memory lah, dia punya decision making lah, dan macam-macam lagi yang bagus untuk perkembangan otak. Itu pun tak termasuk lagi dengan vitamin, probiotik dan macam-macam ingredient yang bagus untuk pembesaran otak anak korang. Dan part yang paling aku suka adalah dia datang dalam bentuk sachet tau. So bila sachet ni rasa mixed berry, so memang confirm anak korang akan suka untuk minum ni, sebab aku sendiri dah rasa memang sangat sedap.